kehadiran semasa, dan saya yakin dan percaya kehadiran ini akan meningkat lagi kerana hebohan dibuat. Tahniah pada pasukan promosi kerana telah membuat hebohan yang dahsyat sekali. Okey, kita akan mula sekejap saja lagi. Saya tengok juga ada juga pegawai-pegawai daripada bahagian pengurusan latihan. Ada juga rakan-rakan pengajar daripada institut latihan yang lain, Pantai Timur, Utara, Sabah, Sarawak. Alhamdulillah. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke sesi CPE kita pada petang ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Program Perangkap Pengerusi CPE ILKKM Sungai Buloh, Puan Ayu, rakan-rakan jawatankuasa AJK CPE ILKKM Sungai Buloh yang diraikan rakan-rakan pengajar serta semua hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. So alhamdulillah pada petang ini pada jam 3 dan 4 petang kita bersiaran lagi dalam CPE kita, di mana yang kita sedia maklum sesi CPE ini akan diadakan setiap hari Rabu pada minggu kedua setiap bulan pada jam 3 hingga 4 petang. Dalam sesi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sesi yang lebih kurang perkongsian. Kita berkongsi apa-apa kepakaran, apa-apa ilmu supaya dengan hasrat dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan bermanfaat untuk semua orang. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan bersama saya Halimi bin Muhammad Rusli, pengajar daripada ILKKM Sungai Buloh, program Sains Perubatan Asas. So saya pada hari ini diberi sebenarnya menggantikan rakan saya Dr. Ashikin yang tidak dapat hadir kerana ada urusan tertentu. Jadi saya mengambil alih sesi ini. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk kita bersama-sama melihat membina satu sesi yang bermanfaat. Sesi ini 1 jam. Dan sepanjang sesi ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menerangkan bagaimana untuk menghasilkan video menggunakan AI. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang sesi ini tuan-tuan jika ada soalan boleh tinggalkan ruangan chat. Nanti ada AJK akan baca ataupun saya akan, kalau saya terlepas pandang, tuan-tuan dan puan-puan boleh react dan emoji dan sebagainya lah. Okey, so sekarang kita akan teruskan pada sesi kita. Saya ada sediakan slide, tuan-tuan boleh tubuhan kepada share screen saya. Okey, so pada hari ini tuan-tuan puan-puan, sebenarnya kita ingin melihat satu lagi trend lah, yang dikatakan trend sekarang semasa di mana dia menggunakan daripada teks untuk menjadi video yang reality. So aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi VOO3, yang mana aplikasi ini adalah percuma yang telah dilanggan khas menggunakan email edu yang telah ILKKM. So kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ia telah dilanggan secara diberi percuma lah, dikatakan percuma kerana dah KKM telah langgan untuk kita, tunggu untuk kita gunakan saja. So hari ini saya akan cuba kongsikan daripada bagaimana nak menghasilkan video. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan-puan lebih konten yang nak hasilkan terserah pada tuan-tuan puan. Saya bagi guideline dan di akhirnya saya akan bagi tuan-tuan puan secret, satu secret yang mana saya rasakan boleh membantu tuan-tuan puan untuk menghasilkan video yang lebih baik. Sebenarnya video ni sebenarnya kita boleh gunakan dalam pengajaran kita dan juga di pihak pentadbiran, ada juga pentadbiran kaki tangan yang datang. So juga boleh gunakan untuk tugasan seharian. Okey, so pada hari ini kita akan tengok sebenarnya kenapa kita menggunakan VEO3 ini. Sebenarnya dia sangat menjimatkan masa. Kita tidak perlu lagi membuang masa untuk shooting. Kita tak perlu lagi mempunyai device yang canggih, tapi kita hanya boleh kita juga boleh menghasilkan kualiti video yang setanding itu dengan dengan setanding. Saya tuliskan dekat saya punya promosi, itu setanding Hollywood. Kita juga menghasilkan setanding Hollywood. Kita boleh menghasilkan video yang menarik dengan hanya menggunakan VO3. So kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Sabar tuan-tuan puan-puan, harap sabar.
memang excited, semua nak tengok, tapi saya akan cuba bantu tuan puan-puan kita buat secara berstruktur. So kita pergi peringkat by peringkat. Okey. Kita kenalkan dulu apa itu VO3. VO3 itu adalah satu model video generatif Google. So dia adalah Google. So that's why saya katakan dia dah di subscribe secara percuma dan hanya kita tunggu kita guna sahaja. So dia boleh gunakan dan dia kata boleh katakan paling canggih lah buat masa kini. So bahan VO3 juga adalah salah satu bahan baru yang mana kita boleh menciptakan apa-apa idea yang ada daripada kita mohon kita jadikan dia sebagai satu video. Okey. So saya tak nak pergi lagi sini, saya nak tunjukkan video contoh bagi tuan-tuan lebih teruja. Okey. Saksikan contoh pertama kan. Okey, sekejap. Dia perlukan refresh rupanya. Okey. Ini adalah video promosi saya. Saya adalah salah seorang daripada AJK CPE. So saya menggunakan gambar data belakang. Kalau tuan-tuan perasan dalam data belakang pejabat mengajar kita ada dua island, satu kumpulan biru, satu kumpulan putih. So saya gunakan data belakang ini dan saya masukkan idea saya dan masuk daripada bentuk teks dan saya jana bentuk video. Boleh tengok hasil dia. So agak kelakar tapi itulah bagaimana VO3 boleh menghasilkan gambar. Kalau tuan-tuan perasan semua yang ada dalam video ni tak ada dekat LKCam 90. Dia hanyalah bersifat imajinasi dia adalah wujud di alam maya saja dan dihasilkan dengan hanya satu atau dua ayat saja kita boleh hasilkan 16 saat video secara senang, saya senang tanpa perlu saya record, edit dan dapat gunakan sebagai promosi. Okey, itu yang pertama tuan-tuan puan-puan. Saya nak bagi tuan-tuan puan lebih teruja, saya ada juga buat lagi video yang kedua. Kita tengok lagi macam mana hasil dia. Kena refresh terlebih dahulu. Okey. So video kedua ini saya menggunakan wajah saya dan saya berimajinasi lagi. Saya minta dia hasilkan di latar belakang college. Tengok hasil dia, tidak mengecewakan. Okey. Ringkas 16 saat juga. So untuk maklumat tuan-tuan, satu video dia boleh menghasilkan hanya 16 saat. Okey. So itu point nombor satu. Apabila anda menghasilkan satu video, VEO3 dia boleh hasilkan 16 saat sahaja video. 16 saat video. So macam mana nak hasilkan video lebih panjang? So saya akan share selepas ini. So saya nak kalau tuan-tuan berperasan video yang saya hasilkan ini dia bercakap Melayu Macam mana AI boleh cakap Melayu? So ada teknik dia. Kita kena minta dia bercakap dalam bahasa Melayu. Tadi bahasa Inggeris video pertama. Video kedua dia bercakap Melayu dan menggunakan wajah saya. Ini bukan saya betul Saya betul bukan macam ni. Ini AI versi saya. Kalau tuan-tuan perasan pintu dia agak kelakar dia ke depan ke dalam. So itulah kelemahan AI. So Abdam tidak ada yang sempurna so kita perasan juga. Okey, lagi satu kelemahan AI iaitu mengeja. So dia sangat susah untuk mengeja. Kalau tuan-tuan nak buat video nanti pastikan kalau ada ejaan dia agak mencabar sikitlah. So elakkan gunakan yang
yang ada apa ni tulisan bergambar, nanti kita perlu guna teknik lain lah untuk menghasilkan video tulisan dalam video. Okey, sambil-sambil tu kita share. Okey, itu video kedua saya. Okey, untuk video ketiga okey, so saya tak nak lagi pergi yang ni. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan puan-puan bagaimana nak buka CPE VOO3. Okey, tuan-tuan puan-puan, saya akan beri perhatian kepada slide kepada share screen ini. Ini adalah paparan utama anda. Bila anda buka Google Chrome anda akan perlu login terlebih dahulu. Login dan tengok di 9 titik Google ini, Google Apps, tekan dan cari Wix. Okey. Ini adalah Wix. So sambil-sambil tuan-tuan puan-puan, kalau ada banyak device boleh cuba terus ataupun nak tengok dulu pun boleh. So inilah kita gunakan. Okay. So dalam Wix sebenarnya tuan-tuan puan-puan boleh tengok, dia bukan saja boleh menghasilkan video, dia juga boleh hasilkan avatar, dia boleh convert slide, dia boleh record dia punya video, dia boleh upload, banyak lagi template dan sebagainya. So banyak yang kita boleh troker. Dan dalam Wix ni juga ataupun VOO3 ni, kita boleh menghasilkan banyak size video. Sama ada portrait ni biasa size TikTok tu lah. Kalau nak buat landscape ni biasa size besar tu. Dan juga yang ketiga kita square. Kita boleh pilih lah mana-mana yang kita rasa sesuai. So saya gunakan blend video. Okey, saya nak tunjukkan lagi bagaimana kita nak buat video daripada slide. Okey, so ini contoh dia. Okey, contoh kita ada satu slide. Saya ambil slide ni, saya minta maaf pada rakan saya, Puan Ismail Zamir Isa. Ini adalah slide dia, slide yang Puan hasilkan. Jadi saya nak convert dia kepada video. So saya just upload slide daripada awal-awal tadi, kepuasan. Dan kita minta dia hasilkan video. So slide ini adalah berapa banyak slide? Lebih kurang, ada berapa saya lupa nak kira. Ada banyak slide sebenarnya. Tapi dia boleh hasilkan video sependek 4 minit 15 saat. So kalau tuan-tuan puan-puan, kalau masa kongsian lepas, ada sahabat kita, saudara Azrul, dia minta buat slide dan dia boleh hasilkan slide. So yang ni just read saja, dia baca saja, dia ceritakan balik apa yang ada di slide. Jom kita tengok apa AI boleh buat dengan slide ni. Baca. Okey, kalau slide ini, tuan-tuan perhatikan, dia tak ada tulisan, dia hanya ada figure, right? So kita tengok macam mana AI present figure. Okey. So kalau tuan-tuan perasan juga, AI ni juga dia boleh bantu kita walaupun dalam bentuk ayat yang panjang. Bukan maksud saya ayat panjang wordy, no. But bagaimana dia simplify poin-poin penting. Tak ada. Okey, maafkan saya. Tak ada suara. Okey. Saya ingatkan saya dengar sekejap Saya cuba tambah baik. Maafkan saya. Okey, so kita tengok ni. Increase reliance on foreign labor and cause the nation to Welcome to Unit 1.2 Okay, on research problem.
Sekarang okey ke? Okey ke Research tuan-tuan? question and hypothesis. I am Ismailiza Binti Isa from the Basic Science Okey. Unit, Basic Medical Science Program, ILKKM Sungai Buloh. Okey. So saya maafkan saya tadi. Saya tak perasan. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya telah membuat demonstrasi bagaimana AI menghasilkan video daripada slide kita. So saya upload slide, saya minta maaf pada Puan Ismailiza. Saya ambil slide Puan Ismailiza dan saya bagi AI videokan. So tengok hasil dia. Welcome to Unit 1.2 on Research Problem, Research Question, and Hypothesis. I am Ismailiza Binti Isa from the Basic Science Unit, Basic Medical Science Program, ILKKM Sungai Buloh. This is for CCRM 2013. The learning outcomes for this video are to identify problems in specific terms, identify a research problem, and formulate research objectives and hypotheses. Research involves several steps, identifying the research. Okey, yang ni tadi saya kata bagaimana kita nak tengok bagaimana AI elaborate this figure. Kita tengok. Problem, setting objectives, formulating research questions or hypotheses, designing the research methods, collecting and analyzing data, and preparing the research report. Let's start with the Okey, apa yang kita boleh buat kesimpulan atau perumusan, AI dia boleh just baca kan, dia just translate in English dan dia baca. So di sini mungkinlah ada kekurangan sikit. Nanti kalau tuan-tuan rasa nak tambah contoh ke apa, tuan-tuan sebenarnya boleh tambah di bahagian bawah nanti dekat app dia ni, dekat VO3 untuk nampak lebih nak menerangkan lebih lagi tentang figure ni. research report. Let's start with the first step, the research problem. Here are the 4 steps for writing a problem statement. Focusing on the original idea and concept, identifying the issue, conflict, or reality, establishing relevance and justification, and clarifying the research objective. In the example, the original idea. Okay, so saya rasa lagi video ni panjang lagi. Okay, so tuan-tuan boleh tengok bagaimana kita boleh tengok timeline di sini. Tuan-tuan boleh ubah sebenarnya. Apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak ubah, tuan-tuan boleh ubah di bawah ni. Boleh customize nama dan sebagainya. Okay. Okay, so kita tengok lagi yang seterusnya. Okay. Okay, mana slide? Okay, so sekarang kita dah tengok contoh-contoh dia. Contoh-contoh yang kita boleh buat, boleh hasilkan dalam menggunakan VO3. So banyak cara. So di sini saya nak sharekan pula bagaimana teknik. Oh, nampak ke? Tak nampak. Okay, sekejap saya present. Okay, so nampak So sekarang tadi kita dah tengok bagaimana contoh-contoh apa yang secara ringkas sebenarnya tuan-tuan boleh teroka sendiri bagaimana hebatnya VO3 ni untuk menghasilkan video daripada teks menjadi video. Okay, so di sini paling penting sekali tips saya kata tips untuk menghasilkan video yang lebih baik, berkualiti, sama dengan apa yang kita nak. Kita boleh masukkan prompt dia. Apa maksud itu prompt ataupun arahan berdasarkan formula berikut. Formula yang pertama kita nyatakan subjek, apakah aktiviti dia, apakah lokasi dia, apakah gaya visual dan juga kamera dan cahaya yang diperlukan. Okay, so dia kata semakin spesifik arahan kita berikan, maka semakin tepatlah hasil video. Semakin cantik, semakin kita katakan makin puas hatilah hasil video. So inilah antara tips-tips, tapi jangan risau tuan-tuan puan-puan. Tip ni tuan-tuan puan tengok dulu. Di akhir nanti saya akan bagi. Saya dah buat sedikit macam pemudahkan tuan-tuan puan-puan sebenarnya. Itulah sebenarnya rahsia siapa yang hadir pada petang ini akan dapat satu benda yang saya akan bagi istimewa, hadiah istimewa untuk tuan-tuan untuk memudahkan tuan-tuan untuk menghasilkan prompt yang baik ini. Okay, so harap tuan-tuan stay tune. Kita akan teruskan hingga ke seterusnya. Okay, so inilah contoh dari kata-kata ke skrin. Bagaimana kita nak bermula. Tuan-tuan kata nak bermula, pertama sekali tuan-tuan boleh fikirkan dulu apakah subjek tuan-tuan puan
dan apakah dia sedang buat, dan lokasi dia, boleh kasih sedikit imaginasi, dan bagaimana gaya dia, sinematik dan 4K dan sebagainya, dan apa lagi benda-benda yang puan-puan rasa perlukan. Contohnya cahaya matahari pagi, pada waktu malam, cahaya bersinar bulan, boleh. So masukkan dan satu ayat, dan kemudian generate. Nak masuk kat mana? Okey, sekejap. Saya share lagi. Nak masuk kat mana? Okey. Okay, so sekarang kita pergi ke seterusnya yang baru tadi. Okey, ini contoh baru tadi. Tuan-tuan nampak Kalau tak nampak beritahu saya fokus pada skrin. Okey, inilah paparan kita tadi. So mana nak masukkan dia? Tuan-tuan beri perhatian kepada di bahagian kanan Bahagian kanan ada banyak fungsi-fungsi yang saya rasa tuan-puan boleh ambil masa, take your time and then try to click one by one So saya nak beri perhatian di VO3 ni. So nak tulis kat mana? Tulis di sini. So inilah tempat kita hasilkan video kita. Kita masukkan prompt kita. So masukkan di sini dan dia akan generatekan 5 second video. Okay. So disebabkan saya dah banyak main-main tadi, ada satu limitasi saya kena beritahu tuan-tuan puan-puan, rahsia besar bahawa kita punya account ini ada limit juga. Walaupun dia dah di-subscribe, untuk satu hari hanya berapa saja video boleh dihasilkan. Tuan-tuan rasa kurang daripada 10. Tak silap saya 8 ataupun 9. Hanya 9 video satu hari. So, saya dah guna banyak kali semalam. So hanya satu lagi saya perlu simpan untuk demo pada hari ini. So saya rasa untuk menghasilkan video, so saya perlu terus share kepada tuan-tuan puan-puan bagaimana nak hasilkan video dengan mudah, iaitu menggunakan teknik yang saya akan share sekarang. So okey. So yang hadir pada hari ini, saya nak hadiahkan satu pada tuan-tuan puan-puan. Ini adalah video prompter. Saya hasilkan sendiri. Bagaimana nak gunakannya? Okey, beri perhatian. Yang pertama, tuan-tuan puan tengok, kita perlu just tak payah fikir pasal tadi. Penuhkan, isikan tempat kosong ini saja. Ada tetapan asas, ada perincian, ada technical. Okey. Yang pertama, bila tuan-tuan klik, nak video jenis macam mana? Okey. Nak video animasi ke, nak video vintage ke, hitam putih ke, anime. Kalau nak video yang macam saya selalu buat tadi, saya menggunakan video foto realistik. Pilih foto realistik. Dan tuan-tuan puan-puan, pilih juga nak size macam mana. TikTok ke, YouTube ke, IG ke dan sebagainya. Biasa saya guna YouTube lah. Saya suka YouTube. Ada suka TikTok, buat TikTok. Okey, so subjek utama. Jangan risau, boleh juga dalam bahasa Melayu. Okey, tulis saja seekor kucing oreng. Kan selalu tengok video kucing kat TikTok tu. Kucing oreng. Okey, apakah aksi dia? Memandu kenderaan. Okey, ni tuan-tuan imajinasi saja. Nanti tuan-tuan puan ni boleh bolehlah berimajinasi, masukkan dalam ni dan tekan jana prompt, dia terus keluar. So ada dialog tak? Ada dialog, boleh tulis dialog. Boleh, jom kita hadir ke CPE ILKKM Sungai Buloh. Okey, saya demo dulu. Nanti sabar, nanti saya share link sabar. Saya nampak tuan-tuan makin teruja sekarang ni. Lokasi dia Bandaraya KLCC lah kan. Sekitar KLCC. Dia tahu tak? Kuala Lumpur. Okey, dan technical. Nak shot macam mana? Nak zoom ke? Nak static ke? Drone shoot ke? Ikutlah drone shoot. Dan macam mana pula lampu? Lampu dia mesti studio ke, malam ke, senja ke? Tuan-tuan boleh pilih sendirilah. Saya aja demo saja. Lepas pilih, tekan jana prompt. Dan bagi sedikit masa, dah keluar, tekan salin. Kemudian pergi ke tempat ni tadi. Okey, pergi ke VO3 kita tadi dan paste di sini. Nampak tak? Okey, saya ulang balik. Pergi tadi, masukkan dan kembali dan terus tekan generate. Jadi ke tak?
Ini live saya try je ni. Saya pun tak pernah. Harap-harap jadilah kucing orange. Jadi kucing mana lain pula. Okay, bagi sedikit masa. Tuan-tuan harus bersabar. Dia makan masa sikit. Okay. Ada soalan ke sambil-sambil tu? Kita dengar. Boleh tulis atau apa-apa? Boleh tulis. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran kita seramai 120 orang. Terima kasih. Tahniah atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan. 120 orang. So, berikan tepukan, satu tepukan. Okey. So, sekejap. Okey. Dah hampir jadi dah kucing orange kita. Selamat datang kepada tuan-tuan baru hadir. Terima kasih atas support. Kita sama-sama sedang menyaksikan bagaimana idea daripada tulisan diterjemahkan menjadi video. Okey. Okey, selepas sudah siap, tuan-tuan perhatikan dia jadi warna hitam. Apa nak buat? Tekan insert. Tekan insert. Okey. Dia tulis kucing kan? Apa saja jadi flamingo Tak faham. Okey, tak apa. Itulah kelemahan AI. Apa saya jadi flamingo? Tak apalah. Kita tengok je lah macam mana. Dengar ke suara? Dengar tuan-tuan suara dia bercakap? Ha. Maafkan saya. Oh betul lah. Tu flamingo. Alah. Kenapa jadi tu flamingo? So, apa yang kita belajar ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita tulis, itulah yang akan dihasilkan. So sebelum tuan-tuan puan tekan generate, tengok balik nak kucing ke nak flamingo. Saya tak semak tadi, maafkan saya dapatlah tu flamingo. So tak payah terkejut. Okay. So sebelum kita pergi ke seterusnya, saya ingat saya ada lagi contoh. Kejap tuan-tuan. Saya nak share lagi tuan-tuan puan bagaimana contoh seterusnya yang saya buat. Okay. So okey, yang ni menarik. Okey. Sebabkan saya nak buat kucing tak jadi, saya buat orang lah. Saya buat orang. Sekejap Saya nak tunjuk gambar orang. Okey, so sekarang apa saya nak buat? Tuan-tuan nampak tak apa saya buat? Apa saya share? Okey. Atau apa kenal siapa ni? Inilah sahabat saya, rakan saya. Betul lah Puan Nana, betul lah. Maafkan saya. Okey. Tak dengar? Dengar ke? Suara tak dengar. Hello? Testing 1 2 3 testing. Suara flamingo ke suara saya? Ada respon ke? Dengar. Oh dengar. Cik Zu pada. Oh Cik Zu, ketua unit IT saya. Oh. Okey, so sekarang saya dah masukkan gambar Cik Aizuddin dengan Cik Akram. Lepas tu saya tulis dua orang ni sedang ride motor pergi Cameron Highland. Jom kita tengok dia buat jadi ke tak? Tak jadi. Dengar ke? Jom usah awek. Jom. Aduh. Tak pun tengok. Yang awal-awal betul kan? Last tu jadi okey ni betul. Tak ini contoh bagaimana AI damage lah. Dia punya tak boleh sempurna. Nak kunci biasa kita letak dekat kunci. Kenapa dia buang nak kunci tu dan gerak? Jom usah awek. Jom. Ini pun magic juga. Tiba-tiba datang Cik Aizuddin daripada belakang Okay, so ini kegagalan paling besar lah. Tiba-tiba dia tukar muka Cik Aizuddin Cik Akram jadi tempat lain. So itulah kelemahan saya nak katakan bahawa AI ni tak sempurna. Kita nak kucing jadi flamingo. Nak Cik Akram jadi siapa tak tahu lah ni. Saya tak kenal. Okay, so itu contoh yang kedua. So kita nak balik pada slide. Okay, sorry. Sebab dia kena banyak
tekan-tekan ni. So saya cuba paling cepat dah ni. Okay, sorry. Okay, nampak ke slide balik? Okay, kita kembali ke slide semula. Okay, dari tadi kita tengok bagaimana dari kata-kata ke screen. Saya dah share saya share ke tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak sekan prompt. Sabar, saya tak nak bagi lagi link tu. Lepas ni baru saya bagi link. Kerana saya yakin bila saya bagi link tuan-tuan dan puan-puan terus nak buat dan tak nak dengar dah saya punya perkongsian. Okay, so saya balik itu juga. Bila masa kita nak gunakan video ni tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama tadi daripada kata-kata ke screen. Apa yang kita imaginasikan, kita masukkan dekat prompt dan keluarlah hasil dia. Dan kita akan nampak bagaimana dalam bentuk video. Yang kedua, situasi kedua, apakah dalam konteks sains dan geografi. Contoh sebagai idea je lah. So dia kata kita boleh gunakan prompt dia, futuristic Kuala Lumpur submerged most of the Twin Tower apocalyptic movie style. So, kita nak bayangkan pada masa 2050 apa jadi dengan Kuala Lumpur. Kita prompt dan kita tengok. So dia kata nilai di sini mengajar pelajar berfikir kritis tentang masa depan. So yes, why not we try. So kita try, masukkan prompt, kita masukkan gambar Kuala Lumpur dan kita tengok apa yang akan jadi. So di sinilah idea saja. Namun saya yakin dan percaya tuan-tuan puan-puan lebih arif tentang konten, tuan-tuan puan-puan lebih arif lagi apa yang nak tuan-tuan puan-puan hidangkan kepada pengajar pelajar pelatih kita nanti. Okey, itu idea. Idea yang ketiga, bila masa juga kita nak gunakan contoh dalam praktikal ataupun prosedur. Ini sedikit bahaya. Ataupun kena check betul-betul. Nak ajar bandage. Saya cuba semalam nak ajar bandage. Jadi benda lain. Saya tak nak buat lagi sekali kesalahan ni. Tapi mungkinlah kena tambah baik dari segi prompt tu lah. Dia tulis extreme close up, hands wrapping bandage, clean medical background, instructional video style. So sebenarnya kalau jadi terbaik tuan-tuan dan puan-puan. So boleh try. Saya perlukan sedikit masa lagi untuk saya hasilkan video. Jadi saya dah cuba semalam. Tapi tuan-tuan tengoklah. Saya dah habis dah limit. Saya tak boleh buat dah hari ini. Saya kena cuba esok. Bagus sebenarnya. Saya nak mengelakkan kita daripada stres. Tak boleh stres sangat benda ni. So 10 kali cuba tak dapat. Esok pula dia kata. Saya suka. Okay, so paparan jelas Microsoft ataupun kita boleh set up sebenarnya. Okay, apakah idea-idea lain? Okay, so nak buat juga bahan promosi. So kita boleh gunakan VO3 ni kalau kita nak buat montage ataupun nak buat promosi kesihatan. So kita boleh gunakan AI. Kita prompt, kita minta dia buat happy student walking in futuristic highway, slow motion, cinematic and commercial look. So dia jimat budget videographer, hasil nampak profesional. Okay, so sebelum tu ada lagi contoh. Dah bagi dah 3. Tengok lagi contoh. Banyak lagi contoh yang akan saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Oh, dah. Ini tak nak tunjuk lagi. Ini dulu. So kita pergi ke contoh seterusnya. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok apa yang saya share sekarang, saya membuat saya mengajar subjek radiografi photon interaction. Photon interaction. Okay, so kita tengok bagaimanakah foton dalam nukleus. Tak nampak mata kasar tuan-tuan. Betul? Kita tak nampak. So saya minta dia buat satu foton mengelilingi atom. Mengelilingi nukleus. So elektron mengelilingi nukleus. Macam ni ya. So dan apa jadi? Kalau foton hit inner elektron. Kadang-kadang agak kelakar lah. Tapi biasalah tu. Okay. Mana dia pergi kepala dia. Sepatutnya dia. Okay. Tengok. Foton. Oh, hilang foton. Okay. Foton. Dia nukleus. What happened? It will ejecting the electron outside of the atom. Okay. High energy photon. Okay. Dia just tak keluar tapi daripada dia ada yang keluar. Bremsstrahlung. Okay. Lagi. Dengar suara tuan-tuan? Dengar tak dengar cakap tak dengar The high energy photon hits an inertial electron, ejecting it completely out of the atom. Yes. Oh.
sampai kita pun tak boleh imagine benda ni. So yang penting tuan-tuan, selepas prom jana dan semak balik. Kalau nampak macam pelik-pelik tu, tuan-tuan buat lagi lah, baiki lagi. So another moral of the story, kita tak akan dapatkan video yang terbaik untuk sekali prom. Dia banyak kali prom. Dia hanya bagi 10. Kalau 10 kali tak dapat, jangan putus asa. Tidur dulu, bangun pagi esok, cuba lagi 10. Okay, itu saya nak share. Okay, ini menunjukkan bagaimana benda yang kita tak boleh nak explain by word, kita nak visualize, kita boleh gunakan VO3 ni lah. Okay, so ada lagi. Kita tengok lagi contoh. Latar puan-puan. Okay, kita pergi pula pada keren ni dah apa? Cik Ak. Okay, contoh seterusnya. Ada lagi. Okay. Okay, seterusnya. Puan-puan kenal ke sosok tubuh ini? Sekejap Kenal ke sosok tubuh ini? Oh, okay. So, saya gunakan, saya minta maaf Cik Afian. Kena minta izin dulu, dah minta izin dah kemudian. So, tengok bagaimana dia buat. Baiklah, hari ini kita akan mulakan tinjauan kajian deskriptif kita. Baik Encik. Baiklah, mengenai demografi, siapa boleh beritahu saya apa kategori utama yang kita kaji dalam penyelidikan? Ada sesiapa tahu? Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat. Jom, kita keluar makan. Jom. Welcome, gentlemen. It's an honor to meet you all here. Thank you, teacher. Please, join me for a meal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Ahmad dari LKKM Sungai Buloh. I made it. I just landed and I'm heading straight to the library. Come on, we don't have much time. Demo ke Kelantan kau? Oh, kalau Kelantan, Ambo juga boleh 100. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya gabungkan, sekarang tak ada suara, sebab apa? Sebab saya minta AI tu cakap Kelantan, so dia tak boleh cakap Kelantan. So hasilkan video yang bisu saja. Okay, so ginilah AI, ada pro and kontra dia, saya tak tahulah pro dan kontra dia. So ini saya bagi contoh bagaimana saya gunakan subjek saya dalam menghasilkan pertama akan memastikan mulakan tinjauan kajian deskriptif kita. Okay. So subjek CCRM, kajian deskriptif. So saya buat bayangkan untuk menjalankan survey, tapi seperti biasalah mengecewakan hasil dia. Ada orang patutnya dia pergi ambil questionnaire, dia pergi cari subjek responden, tak jadi macam ni. Tak apa, saya akan cuba lagi. Saya tak akan putus asa. 10 saja hari ni, esok 10 pula saya try. Baik Encik. Okey. Baiklah, mengenai demografi, siapa boleh beritahu saya apa kategori utama yang kita kaji dalam penyelidikan? Okey, so sekarang ni mungkin menjadi idea kepada kita bila kita bagi video ni, minta student describe. So kadang-kadang jelah kita cakap pun boleh sebenarnya. So untuk ini idea. Ada sesiapa tahu? Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat. Jom, kita keluar makan. Jom. Welcome, gentlemen. It's an honor. Tiba-tiba dia cakap putih pula. Itulah. Adalah sedikit-sikit lah. Saya prom dalam bahasa Melayu, dia jadi orang putih. Begitulah. Dan tuan-tuan bayangkan, boleh tengoklah kat bawah ni, saya bukan buat satu video, tapi saya combine. Satu video hingga satu video. Nak combine, tekan je tambah ni. Ya, tambah ni, boleh tambah video. So, tambah, tekan VO, prom, insert kat sini. Masuk macam tu. So, masuk. Dia boleh tukar kedudukan yang ni dulu ke, yang tu dulu ke. Itulah cara bagaimana kita nak susun video. Okay, so nak delete, tekan, delete. Tinggallah video. Okay, so muka dia macam 100% sama App ni boleh masukkan suara. Boleh, Tuan KD? Boleh. Dengan menggunakan formula yang saya akan bagi selepas ni. Tak nak bagi lagi. Nak biar tuan-tuan rasa apa ni? Rasa teruja lagi. So ada lagi ke? So ada lagi? So tuan-tuan, saya ada lagi kisah yang perlu saya share. Okay.
Nampak tak? Okay, sekejap. Okay. So, ini adalah cerita seterusnya. Okay, cerita yang saya nak tunjuk kepada puan-puan, cerita seorang teknologis. Seorang teknologis profesional dalam bidang nuklear dan radiobiologi. So, saya pun impikan bagaimana nak buat video pendek 1 minit untuk menerangkan tentang konsep ALARA. Tahu kan? Konsep ALARA adalah as low as reasonable achievable. Bagaimana konsep dia berfungsi. Saya tulis prompt dan saya minta dia hasilkan. Jom kita tengok hasil dia. Pakai kain pun boleh dah. Situasi Wat, tengok TLD, batch saya sudah melepasi dos limit. Saya perlu cuti. Situasi Du, lampu isyarat telah menyala, jom kita lanjut. Situasi Wat, tengok TLD, batch saya sudah melepasi dos limit. Saya perlu cuti. Joluti isyarat telah menyala. Staying safe means remembering 3 things. First, limit your time around sources. Second, keep a safe distance. Third, use protection, like those lead aprons. Do not spend long near radiation sources in the hot lab. Keep a safe distance outside the radiotherapy room during treatment. Always use a lead apron during X-ray examinations. Staying safe means remembering 3 things. First, limit your time around sources. Second, keep a safe distance. Third, use protection, like those lead aprons. Tiba-tiba ada asap kan. Tak perlu close up sebenarnya. Saya pun tak faham. The treatment is complete and successful. We have achieved excellent results today. Okay. So itulah idea dia. Cerita bagaimana kita menggunakan video 1 minit untuk menerangkan konten. Ya, ringkas saja. ALARA, harap mereka dapatlah faham tentang konsep ALARA tersebut. Okay, so ada lagi. So kita ada lagi masa 15 minit. Sabar tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ada lagi masa. Kita tengok yang kedua, bagaimana pegawai teknologi profesional juga membuat penerangan. Tadi yang lain, ada seorang lagi. Kita tengok. Silakan, Cik Akram. Sedang adjust message tree. Okay. Misi kita mudah. Dapatkan image terbaik dengan dos paling minimum. Ini ALARA. ALARA. Prinsip pertama, masa. Semakin cekap kita bekerja, semakin kurang pendedahan. Laju tapi selamat. Yeah. Prinsip kedua, jarak. Jauh bukan bermaksud tak peduli. Jarak adalah benteng keselamatan kita. Prinsip ketiga, perisai. Bila kita perlu berada dekat, plumbum menjadi baju besi kita. Ia bukan tentang tiada dos langsung, tapi tentang dos yang optimum. Keseimbangan itu seni kita. Kita lindungi pesakit. Kita lindungi orang awam. Kita lindungi diri sendiri. Saya teknologis profesional. Keselamatan adalah keutamaan saya. Minta maaf tuan-tuan. Okay, so itulah contoh video yang saya hasilkan. Minta maaf, lain suara ni. Tuan dia pun ada di sama talian. So untuk apa ni? Tak apa, untuk belajar tak apa. Cik Akram izinkan bagaimana AI. Saya masukkan gambar Cik Akram sebagai reference dan saya minta. Tapi ini bukan Cik Akram ni bukan. Tepi tu saya tak tahu siapa. Saya cari juga student ke. Okey, itu sahaja untuk contoh. Jadi saya nak kembali kepada slide sekejap. Sabar tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan bagi tuan-tuan dan puan-puan buat juga lepas ni, gunakan prompt saya beri tadi. Okey, saya nak habiskan slide dulu. Kita ada masa lebih kurang 15 minit atau 10 minit. Okey, so sekejap. Okey. Nampak ke ini, tuan-tuan? Okey. So itulah tadi bagaimana kita menggunakan video untuk kita buat apa sahaja yang kita rasa berkaitan dengan tugasan kita seharian. Okey, ini juga another idea kita boleh gunakan bila buat video untuk menerangkan simulasi bahaya tanpa risiko. So kita nak tengok bagaimana chemistry beaker explode. So kita boleh gambarkan
masukkan glass shattering, warning, danger concept. So dia akan tunjuklah video pecah. So kita tak perlu pecahkan beaker yang sebenar. Kita hanya prompt saja, kita dapat bayangkan bagaimana beaker itu pecah. Okay, ini contoh nilai dia menimpa visual tinggi untuk kesedaran dan keselamatan murid. Okey. Dalam soalan menarik tadi, ada rakan kita di talian tanya boleh buat suara, ada suara macam sinetron, kadang kata bukan suara dia. So itulah AI. So dia boleh kita tambah, bukan sekadar boleh kita tambah suara voice over, kita juga boleh tambah bunyi sound glass tu, kita boleh tulis bunyi yang macam mana, dan kita boleh juga tambah ambience, bunyi latar. Dan kita boleh masukkan juga latar bunyi yang macam mana yang kita nak. Seperti bunyi hujan, sungai, deruan sungai, boleh masukkan. So dia katakan audio melengkapkan 50% daripada pengalaman video. So untuk menjadi lebih bermakna, kita boleh masukkan elemen audio dalam kita punya video nanti. Okay, so inilah sedikit lagi rumusan teknikal yang saya nak share lagi terhadap puan-puan. Untuk prompt di VO3, duka cita maklumkan dia perlukan bahasa Inggeris. So kita harus pandai bersesuaikan dengan gunakan Gemini, translate bahasa Inggeris dan minta dia bantu kita untuk hasilkan prompt yang terbaik. So guna slow motion untuk dapatkan dramatik, untuk gunakan extreme close up untuk perincian macam tadi, nak tengok procedure, gunakan perkataan extreme close up dan paling penting tak dapat satu kali generate lah 3-4 kali. Tak dapat 10 kali, tidur dulu, esok pula. Kerana limit dia hanyalah 9 ataupun 10 kali. Okay, so sebelum kita tamat, saya janji tadi saya nak bagi. So sekejap, saya ambil kopi dulu sekejap. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak mencuba, saya boleh letakkan di ruangan komen. Okay. Dapat ke? Dekat chat dekat komen. Boleh chat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dah menerima lebih 140 peserta dalam program kita sejam ini. Tahniah. Saya yakin bukan sahaja daripada Sungai Buloh, ada juga pegawai kita daripada BPF pun ada, Cik Haidee dan ramai lagi. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana sokongan yang hebat. Okay, so saya rasa tuan-tuan boleh ambil site ni, saya dah letak kat chat, copy siap-siap, masukkan macam mana nak guna tadi. Okay, saya explain balik macam mana nak guna. Puan buka Google Chrome, pergi ke site. Okey, masukkan bagaimana tuan-puan nak 3D ke, masukkan size video dan subjek utama apa, tindakan macam mana, melompat ke, buat ke apa, idea tuan-puan dan puan-puan. Bahasa nak cakap bahasa Melayu tulis, bahasa Inggeris, Jepun pun dia boleh. Lokasi di mana. Okey, skrip tulis, skrip macam mana nak cakap dia, dan tracking shot. Yang ni penting sikit lah. Nak zoom ke, nak drone ke, nak dramatik dan sebagainya. Okey, tekan jana prompt. Okey, tekan jana prompt. Lepas tu salin, letak dekat kita punya VO23 tadi. Okey, boleh faham? Okey, tahniah. So sebelum kita berakhir, saya nak tunjuk lagi, kisah lagi. Ada lagi video teman-teman. Saya suka buat video ni. Bosan-bosan saya akan buat video. Okey, video terakhir saya ingat video terakhir hari ni. Okay, nampak ke? Okey, nampak. So inilah video terakhir saya menggunakan. Assalamualaikum semua. Anda sudah bersedia? Assalamualaikum. Switch on komputer dan login akaun ILKKM Sungai Buloh. Paparan skrin menunjukkan CPE loading. Hari ini kita akan belajar menghasilkan video menggunakan AI. Pertama, login kepada akaun Google Edu anda dan buka aplikasi VO3. Tahniah semua, anda sudah berjaya langkah pertama. Langkah kedua, kita akan guna AI untuk bantu kita. Jom semua! Ini contoh aksi saya bersilat melawan musuh yang cuba ganggu sesi kita. Ini contoh aksi saya sedang berlumba kereta F1. Hebat kan saya? Ini contoh aksi saya sedang berlumba kereta ATF saya. Anda semua nampak gembira. Namun, saya ada satu rahsia besar yang perlu saya kongsikan. Rahsia pertama,
anda akan mula leka dan asyik dengan I dan mula tidak hiraukan saya. Rahsia kedua pula, anda saya lihat makin yakin dan mula meneroka sendiri tanpa perlu dengar arahan dari saya. Saya risau. Okey, itu saja. Kalau tak ada puan-puan, saya tinggalkan dengar video tu. Ini bukan saya, rambut saya pun pendek. AI ni pandai pandai AI ni ya. So cantik juga rambut panjang ya. Nantilah. Okey. So saja saya rasa perkongsian saya pada petang ni. Saya rasa tuan-tuan dapatlah manfaat, dapatlah idea. Kalau pakai personal boleh juga kok Jai. Ya, apa Ini kata dia kata je? account. Ya, Datin. Oh. Datin mute. Dengar Datin. sorry. Okey. Tak apa, it's okay. Sorry. Okey, so Datin saya terpaksa mute sekejap Datin. Saya nak buat rumusan sedikit. Okey, kat mana tadi? Okey. Saya harap perkongsian pada hari ini dapat memberi sedikitlah idea pada tuan-tuan puan. Gunalah VO3 ni, yang Wix ni, app ni yang dilanggan khas daripada KKM untuk kita guna. So saya bantu tuan-tuan puan hasilkan tadi, boleh tengok dekat ruangan komen. Kak Lemi nanti share recording. Okey. So recording tuan-tuan puan-puan ni sesi pada petang ini akan diletakkan di YouTube CPE LKKM Sungai Buloh. Jadi tuan-tuan boleh tengok lagi lah. So sebelum kita berakhir, tuan-tuan puan-puan, ada di ruangan komen, ada Google Form untuk tuan-tuan puan-puan isi untuk dapatkan ECJ pada petang ini. So ada lagi masa 5 minit. Mungkin saya nak ambil kesempatan ini untuk jemputlah Puan Yu Julita selaku pengerusi CPE kita untuk menyampaikan sepatah dua perkata. Silakan Tuan. Terima kasih Cik Alimi, Dr. Alimi, terima kasih sebab ni memberikan satu idea baru macam mana kita nak nak hasilkan satu-satu keadaan situasi yang mana lebih menarik keadaan dia. Jadi saya dah nampak lah cara-cara dia, metod dia yang sebenarnya kita boleh gunakan. Tapi ni perlukan macam khusus supaya ada kemahiran yang continuously kita buat dan seterusnya dia menjadi sebahagian daripada kita punya cara untuk kita hasilkan video untuk student ke apa. Saya nampaklah macam tu. Terima kasih Doktor. Ya. Okey, sama-sama. Terima kasih juga kepada Puan Ayu atas ucapan ringkas tadi. So sebelum kita berakhir, mungkin ada tuan-puan nak tanya ke, nak komen ke, nak request ke, silakan. Kerana minggu depan ataupun sesi akan depan kita akan cuba teroka lagi bagaimana apa lagi app-app yang ada yang telah dilanggan. Saya bercadang berhasrat untuk berkongsi pula tentang Gemini Canvas, Gemini Canvas. Okey, ada soalan ke? Boleh tulis ataupun unmute, boleh cakap, boleh say something. Terima kasih sama-sama puan. Oh, ramai cakap. Terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat tuan-puan. Ada 5 minit lagi. Jika tak ada tidak ada apa-apa, saya rasa buka dulu. Ada lagi ke tuan-puan nak komen? Ada rakan-rakan kita LKKM. Pantai Timur pun ada. Johor. KKM Johor. Ini malu ni Johor. Orang hebat-hebat Johor ni. Okey. Ada soalan ke tuan-puan? Jika tak ada soalan, jangan lupa isi kehadiran tadi. Ada link kehadiran tadi. Puan Siti Awani dah pin dah. Okey, boleh tengok situ. Boleh pin juga ke yang saya punya prompter. Okey, saya pun nak pin juga yang site tadi. Boleh tuan-puan ambil. Okey, lepas ni terus buka dan terus mula berkarya, hasilkan video-video menarik. Okey, saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan. Ya. Ni Malaysia. Ada soalan ke? Betul pergi kat sekejap tengok. Puan Jaya, ada soalan ke? Okey, mungkin kita tekan ya. Saya rasa kalau tak ada. Cik Khaidi ada soalan ke? Nampak dah try dah. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Halimi di atas perkongsian.
inilah yang dikatakan teknologi dalam pendidikan. Actually saya mencadangkan supaya Dr. Halimi boleh meningkatkan lagi sesi-sesi sebegini, especially untuk yang melibatkan demonstrasi. Demonstrasi Demonstrasi di mana kita boleh prom untuk kawasan klinikal, di mana kekangan-kekangan untuk kita mengadakan pengajaran klinikal berdasarkan situasi yang sebenar, kita boleh minta AI untuk design situasi klinikal tersebut. Jadi selain daripada kita pergi ke kawasan klinikal, kita juga boleh menyediakan kawasan klinikal yang AI supaya student, especially student basic dapat lebih gambaran awal. Pendarahan awal lah, selain daripada hands-on yang melibatkan praktikal tu lah. Anyway, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Halimi. Semoga terus berjaya memberikan input-input yang berguna kepada semua warga IIKKM. Terima kasih. Sama-sama tuan. Okey, terima kasih atas kata-kata semangat oleh Cik Hidayah. Lain nampak. Tak duduk VPN. Saya rasa itu saja tuan puan-puan. Maafkan saya jika ada salah silap. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah sedikit sebanyak ilmu pada malam petang ini. So lepas dapat sesuatu jangan lupa try dan kita juga ajar kawan-kawan yang lain. Jika apa-apa yang perlu saya bantu, bolehlah hubungi saya secara personal, datang ke meja ataupun hubungi WhatsApp saya. Itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Ayu kerana menyediakan platform ini, dan terima kasih juga pada para rakan-rakan AJKCPE dan juga pada semua yang hadirin dapat hadir. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyambut Ramadan minggu depan Okey, itu saja, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.